Ada seorang remaja, dari kecil dia selalu rasa ada benda tak kena dengan hidup dia. Dia mula buat sesuatu yang pelik tau. Seolah-olah dia tahu masa dia dah tak lama. Dan sampailah satu hari, dia tiba-tiba hilang dan apa yang jadi seterusnya. Kali ni, Kim nak cerita pasal seorang remaja perempuan yang hidup dia memang tak ramai yang perasan. Tapi ada satu benda dalam diri dia yang dari dulu lagi macam tak kena tau. Jadi nama dia adalah Katie Hope. Masa benda ni jadi, umur dia baru 16 tahun. Dan dia tinggal dekat Las Vegas, kawasan yang selalu sibuk. Tapi dia sendiri lebih suka hidup dalam dunia dia sendiri. Katie ni jenis pendiam. Dia bukan jenis yang suka keluar rumah atau melepak dengan kawan ramai-ramai. Waktu lapang, dia lebih banyak habiskan masa baca buku, tulis nota dan termenung dalam bilik dia sendiri. Tapi sejak kecil, sejak umur 8 tahun, dia dah mula rasa ada sesuatu yang pelik tentang hidup dia. Ada satu hari, dia cakap dekat mak dia, saya rasa saya takkan hidup lama. Benda tu bukan sekadar perasaan budak-budak yang takut mati tau, tapi lebih kepada satu firasat. Macam dia tahu hidup dia pendek, macam ada sesuatu dalam diri dia yang bisik, umur dia mungkin cuma sampai 16 tahun. Dan bila dia dah makin besar, perasaan tu tak hilang tau, tapi makin kuat. Dan sampailah satu tahap, dia sendiri dah bersedia kalau hari tu betul-betul datang. So dia ni dah tak panik, dia tak lari tapi dia terima dan itu yang buat cerita ni jadi makin misteri. Beberapa minggu sebelum ulang tahun ke-16, perangai Katie perlahan-lahan mula berubah. Orang sekeliling memang takkan nampak tapi bagi mak ayah dia yang perhati gerak-geri anak dia setiap hari, perubahan tu cukup jelas. Jadi si Katie ni, dia dah mula buat benda yang luar daripada kebiasaan. Ada satu hari tu, dia duduk dalam bilik dan tulis surat. Bukan satu tapi banyak. Semua family dia akan dapat surat yang dia tulis tu. Mak dia ada, ayah dia pun ada, adik-beradik dia semua pun dapat. Dalam surat tu pula, dia bukan tulis benda biasa tau. Bukan macam ucapan hari jadi atau nota suka-suka. Dia tulis macam orang yang nak berpisah. Dan dalam surat tu, ada ucapan terima kasih, ada permintaan maaf dan paling buat sesiapa pun tenggamam, dia tulis semua tu dengan nada seolah-olah dia tahu masanya dah dekat. Lepas dia dah habis tulis surat tu, dia simpan surat tu elok-elok tau. Dia letakkan di tempat yang senang dicari kalau dia dah tak ada nanti. Jadi dia ni macam dah bersedia lah. Macam dia tahu ulang tahun ke-16 tu, mungkin dia tak akan sempat nak sambut. Tadi kan Kim ada cakap, dia ada berubah kan. Kalau ikut perangai biasa, Katie bukan remaja yang liar. Dia tak pernah bermasalah tau. Tak pernah langgar arahan. Dan dia ni lebih suka duduk rumah daripada keluar berjalan. Waktu lapang pula, dia banyak habiskan dengan buku. Kalau tak membaca, dia akan duduk diam-diam dalam bilik tu. Tapi makin dekat dengan hari dia hilang, makin kerap dia keluar rumah. Bila ditanya, jawapan dia tetap sama. Katanya dia cuma nak ke kedai. Dia cakap dia nak beli buku. Tak ada alasan pelik, tak ada tingkah laku luar biasa, hanya ayat ringkas dan dia terus keluar rumah macam biasa. Pada 23 Julai 1987, malam tu macam malam biasa je tapi dalam diam, ia jadi malam terakhir Katie dilihat hidup. Waktu tu, dia cakap dekat mak dia yang dia nak keluar sekejap. Katanya nak ke kedai buku yang tak jauh dari rumah. Mak dia pun benarkanlah sebab ni bukan kali pertama Katie keluar seorang untuk beli barang. Dan pada pukul 11.17 malam, satu resit pembelian dari kedai sahkan yang Katie memang sampai ke sana. Dia beli buku macam yang dia cakap, bermakna dia betul-betul keluar dengan tujuan yang dia bagi tahu tu. Tapi lepas tu dia langsung tak balik. Malam pun dah makin lewat, mak dia pun dah rasa tak sedap hati. Biasanya kalau lambat pun Katie akan telefon atau bagi tahu. Tapi malam tu dia senyap, telefon rumah tak berbunyi langsung. Suara anak dia tak kedengaran langsung. Lepas beberapa jam, diorang buat laporan polis. Polis datang ambil maklumat, gambar Katie pun mula diedarkan. Tapi masa tu tak ada apa-apa petunjuk langsung tau. Tak ada saksi nampak dia lepas keluar dari kedai tu. Jadi Katie ni baru keluar daripada kedai tu dan dia terus hilang entah ke mana. 9 hari selepas kehilangan Katie, ada satu pasangan keluar hiking dekat kawasan padang pasir. Tempat tu pun jauh dari kawasan perumahan, lebih kurang sejam dari rumah Katie. Kawasan tu sunyi, terbuka dan jarang orang lalu, kecuali yang memang datang untuk hiking atau jalan-jalan. Jadi waktu pasangan ni tengah jalan ikut laluan sempit antara batu dan belukar, tiba-tiba mata diorang nampak sesuatu dekat tanah. Pada mulanya, diorang sangka tu cuma sampah atau baju buruk yang tertinggal. Tapi bila tengok lebih dekat, tengok betul-betul, baru diorang sedar itu adalah mayat seorang remaja perempuan terbaring dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Pasangan tu pun terus panik. Tanpa tunggu lama, diorang pun terus call pihak polis. Bila polis sampai dan mula periksa, benda pertama yang diorang tengok ialah pakaian mangsa. Dari situ je diorang dah boleh agak siapa gadis tu. Tapi untuk pastikan, diorang semak balik dengan laporan kehilangan tu. Tak lama lepas tu, identiti disahkan mayat tu memang milik Katie Hope, gadis yang hilang 9 hari sebelum tu.
Masa diorang tengok tubuh badan dia ni, ada banyak kesan hentakan dekat kepala macam dipukul berkali-kali dengan objek berat. Tapi tak ada barang lain dijumpai dekat situ tau. Hanya tubuh Katie dan jejak kematian yang senyap. Bila polis sampai dekat tempat mayat Katie dijumpai, diorang mula periksa kawasan sekeliling dan dari situ beberapa benda mula muncul. Polis ada jumpa dua batu tak jauh dari mayat dia. Atas batu tu ada kesan darah. Saiz dan lokasi batu tu seolah-olah digunakan untuk pukul. Selain tu, ada juga kesan tayar dekat tanah dan kesan tu menunjukkan kereta tu mungkin berhenti secara tiba-tiba. Macam pemandu tu tak rancang nak berhenti dekat situ. Tapi walaupun semua tu bagi sedikit petunjuk, masih belum cukup kuat untuk kaitkan sesiapa dengan kejadian ni. Dan kawasan tu pula luas dan terbuka. Jadi kemungkinan untuk ada saksi sangat tipis. Beberapa bulan lepas kejadian tu, Mak Katie pula terima satu panggilan misteri. Seorang lelaki tak dikenali telefon dan bagi tahu satu maklumat yang buat polis terpaksa buka semula siasatan ni. Lelaki tu cakap dia nampak seorang gadis diseret masuk ke dalam sebuah kereta. Dalam kereta tu katanya ada dua orang lelaki dan lebih pelik salah satu nama yang disebut dalam perbualan tu iaitu Robbie. Jadi Mak Katie ni pun tanyalah lebih banyak kan. Lelaki tu cuma bagi nombor plat kereta yang dia nampak malam tu. Tapi bila polis semak nombor plat tu dalam sistem, tak wujud. Langsung tak berdaftar. Macam nombor tu direka atau mungkin dia tersilap dengar. Jadi dekat sini tak tahu sama ada cerita lelaki tu betul atau sekadar gangguan emosi untuk keluarga dorang. Dan tak ada siapa boleh sahkan, tapi satu yang pasti, kenyataan tu buat kes ni jadi lebih pelik daripada yang dorang jangka. Bertahun-tahun lepas kejadian, kes Katie masih belum selesai. Tapi satu hari, polis mula kaitkan nama seseorang dengan kematian dia. Nama yang sebelum ni tak pernah muncul dalam siasatan awal. Dan dia adalah Michael Lee Lockhart. Lockhart ni bukan orang biasa. Dia memang pesalah jenayah bersiri yang terlibat dalam beberapa pembunuhan kejam di beberapa negeri lain. Setiap kali dia ditahan, ada saja rekod pembunuhan baru yang timbul. Polis pun mula curiga mungkin ada kaitan dengan kes yang belum selesai, termasuk kes Katie. Jadi masa siasatan dibuat semula, polis dapat tahu yang Lockhart pernah berada di Las Vegas dalam tempoh antara Julai sampai November tahun 1987. Dan itu adalah waktu yang sama dengan tarikh Katie dibunuh. Lepas tu, polis jumpa lagi satu petunjuk tau. Dekat tubuh Katie ada kesan serat dari jenis pakaian tertentu dan jenis serat tu sepadan dengan yang dijumpai dalam satu kereta curi Toyota Celica biru. Kereta tu pula disahkan digunakan oleh Lockhart pada masa yang sama. Bila dia kena tahan dekat negeri lain, polis mula korek lebih dalam. Diorang buka balik fail kes, diorang soal siasat secara intensif. Dan dari situ, satu pengakuan keluar dari mulut Lockhart sendiri. Dan ya, dia mengaku dia kata dia bunuh Katie Hobbs. Walaupun dia dah mengaku dan ada beberapa bukti yang mengingatkan dia dengan kematian Katie, dia tak pernah didakwa secara rasmi untuk kes tu. Dia pun dah dihukum mati tapi bukan untuk pembunuhan Katie. Dia dijatuhi hukuman atas jenayah lain yang dibuat di negeri lain dan hukuman tu dijalankan pada tahun 1997. Jadi secara teknikal, pihak berkuasa anggap kes Katie dah selesai. Tapi ramai yang masih tertanya, kalau dia memang dah mengaku, kenapa tak dibawa ke mahkamah untuk kes ni? Kenapa tak ditutup dengan jawapan yang betul-betul rasmi? Dan benda yang buat orang masih tertanya sampai hari ni, macam mana seorang budak umur 8 tahun boleh rasa yang dia takkan hidup lama? Dan macam mana dia boleh yakin yang dia takkan sempat cecah umur 16 tahun? Dan akhirnya benda tu memang betul-betul jadi. So guys, cerita ni berakhir dengan satu nama yang mengaku tapi tak pernah didakwa. Dan seorang gadis yang tinggalkan dunia macam dia memang dah tahu masanya dah dekat. Itulah kisah Katie Hobbs, kisah yang bermula dengan firasat dan berakhir dengan kehilangan. Kim rasa cukup sampai sini untuk kes kali ni. Jumpa lagi kita dalam cerita seterusnya. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Kim. Bye bye. Assalamualaikum.